Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia. Terima kasih kepada pengacara majlis. Terima kasih Yang Amat Berhormat Pengerusi Perikatan Nasional, semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terdiri daripada Presiden MIPP, Presiden Gerakan, Presiden Pejuang, Timbalan Presiden PAS. Senyum. Saya lambat sikit dengan Timbalan Presiden PAS, bukan apa. Takkanlah tak ada confident. Kita nak jemput ramai penamaan calon. Kapan daripada rakan-rakan saya yang lama-lama dulu untuk mengumumkan nama-nama calon-calon mereka. Saya kata, Allah, ramai juga mereka di sebelah sana. Tapi hari ini saya nak maklumkan pada rakan-rakan kita di sebelah sana, kami juga sama mengikut ratio yang sudah ada. Sebagai sebuah parti wawasan, tadi rakan saya, Presiden Pejuang kata kami ini adalah rakan bongsu dalam Perikatan Nasional. Parti bongsu. Tapi saya orang lama Perikatan Nasional. Saya orang lama Perikatan Nasional dan saya tahu siapa yang sebenarnya telah pun memperjuangkan Perikatan Nasional daripada hari pertama. Hari ini insya-Allah selagi mana ada pemimpin-pemimpin ini, Perikatan Nasional lah yang akan menentukan masa depan negara kita. Dan Perikatan Nasional hari ini dipimpin oleh seorang muda, anak muda yang boleh kita ketengahkan untuk bukan hanya memimpin sebagai pengerusi Perikatan Nasional, tetapi insya-Allah boleh bersama untuk meneruskan perjuangan dan memimpin negara kita, insya-Allah. Tapi bagi masa depan kita, kita perlukan rakan-rakan. Kita bukan hanya ada di hadapan ini. Cuba kita lihat daripada landscape politik negara kita. Ianya berubah daripada masa ke masa. Satu ketika, negara ini dipimpin oleh hanya sebuah parti yang dominan. Tetapi akhir-akhir ini ianya berubah. Dia bukan hanya boleh dipimpin oleh satu parti sahaja atau satu golongan kumpulan semata-mata. Kerana maturity pengundi-pengundi dalam negara kita sudah berubah. Mereka bukan hanya mau melihat dari segi infrastruktur yang ada dalam negara kita. Bukan hanya melihat dari segi pembangunan untuk kita berikan kepada masa depan rakyat Malaysia yang masih lagi muda. Tapi mereka mau melihat segala-galanya. Kesejahteraan rakyat. Untuk melihat kestabilan. Untuk melihat perpaduan. Inilah yang sekarang ini yang dimaukan oleh rakyat Malaysia yang ada dalam negara. Kalau kita lihat dari segi kepimpinan Malaysia hari ini, tidak pernah saya sebagai orang tua ni nak maklumkan, belum pernah saya melihat seorang Perdana Menteri yang diberikan macam-macam nama bila saya tengok daripada media sosial.
Apa nak jadi dengan negara kita ini? Kalau rakyat sudah tidak menghormati pemimpin negara. Yang ada hari ini, yang masih lagi kita berikan kehormatan adalah pemimpin-pemimpin daripada kalangan-kalangan kita. Sebab itu saya yakin, kalau kita boleh bersama, kalau kita kena dengan strategi yang ada, insya-Allah Perikatan Nasional akan menerajui negara kita ini dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Kalau itu sudah kita lihat, apatah lagi dengan Negeri Sembilan ini. Yang paling hampir adalah Negeri Sembilan. Maka sebab itu kepada rakyat yang maukan perubahan, yang mau melihat pembangunan yang lebih hebat, inilah masanya untuk kita buktikan bahawa kita mau mengubah kepimpinan yang sama dengan pimpinan yang ada dalam negara kita. Kalau rakyat tidak mau mengubahnya, maka bermakna rakyat masih lagi mau kekalkan kerajaan yang dipimpin oleh Madani. Jadi kalau rakyat mau perubahan, inilah masanya. Inilah masanya kita buktikan. Inilah masanya untuk kita mau melihat satu negeri yang akan bertambah maju daripada sekarang. Insya-Allah mesti kena dengan strateginya. Semalam saya mendengar ucapan daripada rakan-rakan saya. Mereka bagi tahu hari ini Barisan Nasional akan hanya mengumumkan 25 daripada 36 kerusi di Negeri Sembilan. Itu semalam. Saya dengar ucapan daripada pengerusi Barisan Nasional Negeri Sembilan. Dia kata hari ini kita umum 25. Besok kita mau mendengar rakan baik kita untuk mengumumkan yang selebihnya. Kerusi Negeri Sembilan 36. Dia umum 25. Tadi sahabat saya, Presiden Gerakan dah maklumkan. Kita akan umum 11. Apa maknanya? Maknanya kita bersetuju mengambil alih negara kita ini melalui jajaran baru kita, insya-Allah. Yakinlah, percayalah bahawa pimpinan yang ada ini tidak ada berkepentingan sekalipun. Yang penting kami berjuang demi untuk masa depan rakyat negara kita yang kita cintai. Kami bukan hanya berjuang untuk orang Melayu. Kami bukan hanya berjuang untuk orang Cina. Kami bukan hanya berjuang untuk orang India atau apa bangsa sekalipun. Kami berjanji, perjuangan kami adalah untuk masa depan rakyat Malaysia. Wajah Malaysia yang baru akan kita ketengahkan untuk masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Saya yakin kita boleh lakukan. Saya yakin kita boleh mencapai kejayaan. Buktinya, apabila kita semua sanggup untuk bekerja kuat, untuk memastikan calon-calon kita nanti menang dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini, insya-Allah, saya yakin apabila melihat begitu ramainya, insya-Allah jentera kita bersedia untuk bertempur dengan mereka yang tidak mahukan masa depan yang lebih baik, masa depan kestabilan negara, masa depan untuk kita membangunkan Negeri Sembilan. Kami hari ini akan menentukan calon-calon kita yang kita ketengah ini adalah mereka yang sudah berjanji untuk berjuang bersama rakyat Negeri Sembilan, masa depan Negeri Sembilan yang lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.